Ini nak bina banglo ko, istana ko atau bilik darjah. Sebab masa lama saya hidup ni sampailah anak saya tu pergi sekolah, saya nengok lantai bilik darjah tu simen bodoh yo. Tak ada nak letak jubin, letak tais, tapi bila dongak angko jumlah anggaran 280,000 hingga 520,000. Umak ai. Iyo Henshin. ini nak bina banglo ko, istana ko atau bilik darjah. Sebab masa lama saya hidup ni sampailah anak saya tu pergi sekolah, saya nengok lantai bilik darjah tu simen bodoh yo. Tak ada nak letak jubin, letak tais, tapi bila dongak angko jumlah anggaran 280,000 hingga 520,000. Umak ai. Iyo, kita faham daripada segi bahan pembangunan, pembuatan untuk bangunan ni kita faham ada kenaikan harga daripada segi batu-batu, pasir kasar, pasir halus, simen, bosi, ada peningkatan. Tapi takkanlah setinggi itu dia punya kos. Dia punya kos itu macam nak ambil rumah banglo pula yang keluasannya dekat 3,000 square feet. Ayah saya kat kampung tu ambil rumah, barang beli sendiri, upah orang saja, itu pun 80,000. Kalau kos nak bina sebuah bilik darjah tu dekat 500 juta, wah, berapa bilion pula nak wujudkan satu bangunan sekolah. Kalau macam tu lah punya perbelanjaan nak wujudkan sebuah bangunan sekolah ni bilion-bilion ringgit. Bek tak payah ambil sekolah, bek mana-mana ambil projek perumahan tu, ambil rumah tu buatkan bilik darjah. Alai jimat. Cari mana-mana kondominium ko apartmen tu pajaan. Suruh anak-anak kita belajar dalam kondominium, dalam apartmen tu. Baru betul, baru sedap, baru selesa pula pandai anak kita. Nak masuk darjah 5 ko, darjah 6 ko, daripada umur 6 tahun ko 5 tahun, baru boleh. Ini biar batu ni. Sebuah bilik darjah menolong belanja dekat 500 juta yang bukan-bukan. Untukkan nak ambil sekolah yang dah tinggi. Belum nak ambil bondo-bondo lain lagi. Betul tak? Ilo betul. SPRIM korang pergi sasat JKR tu. Mana mungkin lah satu sekolah sampai 200 lebih ribu satu bilik darjah. Paling sedikit harganya 280,000 satu bilik darjah tau. Paling tinggi 520,000. Korang fikir-fikirlah sebagai netizen dekat luar, sebagai rakyat dekat luar. Korang lawak tak? JKR buat penilaian satu bilik darjah sampai berharga 520,000. Korang gila ke apa? Ni apa? JKR ada gila ke apa tu? Kementerian Pendidikan pun ikut gila juga. Apa dia? Satu bilik darjah menilai sampai begitu. Mana tak duit negara ni habis? Perangai macam sial dia semua. Berangin betul saya tengok cerita ini, tahu tak? Kamu orang dekat luar sana pun berangin. Mana tak berangin? Macam mana negara ni nak maju? Macam mana pendidikan kita nak maju? Kalau harga satu bilik darjah kau nak claim sampai 280,000 ke 520,000, tak payah belajar dekat bilik darjah lah. Tak ada juga kau nampak pendalaman tu bilik sekolah dia ada aircon. Ini sekarang ni kalau dekatkan kos lagi, toilet sekolah semua dah buat baru. Kalau ini jawapan yang nak diberikan oleh Menteri Pendidikan bahawa harga mahal dan dia tak tahu nak selesaikan masalah itu dengan JKR dan kerajaan tak boleh nak mencari jalan terbaik untuk nak membina pembangunan melibatkan pendidikan, maka sampai kiamat kawasan pendalaman tidak akan menikmati orang kata bilik darjah yang baik, sekolah yang bagus, sebab tak diambil tindakan oleh Menteri Pendidikan. Saya tak sebagai rakyat tak nak dengar Menteri Pendidikan bercakap macam ni tau. Kau gaji kau 10,000, bajet kau beratus juta, berbilion. Habis macam tu je. Kemana bajet pendidikan negara ni yang berbilion ni? Saya cakap betul. Baik aku ni yang bodoh ni jadi kontraktor, aku siapkan
Kat mana sekolah nak buat? Aku boleh buat lah. Walaupun dekat pendalaman, dekat ulu sana sekolah, tak payah. Kos satu bilik darjah, saya boleh letak. Tidak payah. Tidak payah ya. Satu kos bilik darjah. Lebih kurang saya boleh ambil 20,000 je. Sebab dia mensap satu bangunan sekolah. Ini satu bilik darjah kau minta sampai 280,000 sampai ke 520,000. Gila apa? Rosak dah kerajaan kita ni, tahu tak? Macam mana? Saya betul-betul kecewa, tahu tak? Dengar jawapan Menteri Pendidikan macam ini. Kenapa saya kecewa? Saya fikir saya dah turun tahu. Kamu orang tahu tak? Saya ni turun tahu dekat sekolah pendalaman Sarawak ni. Saya turun dekat sekolah pendalaman Sarawak. Sekolah semua daif. Sangat daif. Siapa yang mengajar dekat pendalaman sekarang ni? Dia orang sekolah dah daif. Bilik guru mereka, kasihan tengok, tahu tak? Bilik darjah mereka, ada sebagian daripada sekolah ini masih lagi papan. Papan, tahu tak? Sekolah pendalaman rata-ratanya dibuat daripada papan. Kau orang percaya tak? Kos papan itu sampai beratus ribu. Betul, harga kayu mahal. Tetapi cara yang berlaku dekat Sarawak ini, dia bukan beli papan yang daripada kilang. Dia beli daripada yang kampung yang jual tu. Murah aja kos dia. Papan pun dah reput. Dah berapa banyak dah anak sekolah pendalaman Sarawak yang luka kaki kerana terpijak lantai papan sekolah mereka dan kaki mereka terjatuh dekat bawah. Otak udang betul lah semua Menteri Pendidikan Malaysia ni. Fadlina tu, kalau dia jadi menteri macam ini, kalau dia boleh bawa dia pergi kat Ulu, aku suruh dia yang tidur dekat bilik asrama budak darjah 1 yang ada di kawasan pendalaman tu. Suruh dia tidur dekat sana 1 bulan. Baru dia rasa macam mana. 520,000 untuk satu kelas. Percaya ke korang? Menteri Pendidikan kata di Parlimen, kos baik pulih satu kelas boleh cecah 280,000 hingga 520,000. Bila dengar angka ni, soalan pertama yang terlintas di kepala saya ialah, kenapa harga dia macam beli rumah? 280,000. Kita boleh beli rumah mampu milik kerajaan di sesetengah tempat. 520,000 di banyak tempat boleh beli sebuah rumah, keluarga boleh tinggal bertahun-tahun. Tapi sekarang, duit sebanyak itu hanya untuk baik pulih satu kelas. Bukan bina sekolah baru, bukan bina blok baru, satu kelas saja. Jadi saya nak tanya, apa yang buat dia mahal sangat? Lantai emas, dinding istimewa, ataupun meja yang boleh ajar sendiri? Rakyat faham harga naik, inflasi, tetapi rakyat juga ada akal. Bila kos satu kelas sudah sama macam harga sebuah rumah, ini bukan isu bahan binaan. Ini isu duit rakyat diuruskan. Sekolah dibina untuk anak-anak kita belajar, bukan untuk orang tertentu jadi kaya gila. Kalau mahal, terangkan. Kalau betul, buka kira-kira. 520,000 satu kelas, rakyat cuma mau tahu duit itu pergi ke mana. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.